Hari ni kita masak ikan dori, masak lemak. Okay, sebab ikan dori ni macam-macam style kita boleh masak. Jom kita start. Mula ni dulu macam mana rupa ikan dori tu. Tak tahu macam ni ya. Ni saya pergi beli kat Lotus dengan papa hari tu. Boleh tengok ya. Ni yang jenis cutting dia macam ni lah, petak-petak sikit. Ini bahan dia. Okay, serai, lepas tu dengan bahan kisar yang ada bawang putih, bawang merah, cili padi hijau dengan cili besar hijau. Okay, mula kita akan tumis dulu serai tu sampai dia naik bau. Okay, lepas tu baru kita akan masukkan bahan kisar tadi. Okay, stage yang ni memang kena pastikan dia pecah minyak dan dia lama sikit lah sebab banyak kan. Okay, lepas tu baru kita akan masukkan air. Alright. Okay, dan kita akan perasakan dengan garam. Lepas tu kita masukkan santan, satu paket dah cukup lah. Kalau nak lebih berlemak, boleh lebihkan santan tu atau guna santan yang lebih berlemak lah. Okay. Dekat stage mana nak masukkan ikan? Hujung-hujung tu dalam 5 ke 10 minit lagi bila dah nak siap lah. Sebab nanti ikan ni dia hancur, dia jenis lembut je ikan ni. Okay, ni hasil dia nampak. Okay, Alhamdulillah dia tak hancur sebab dah selas hujung tu baru masukkan ikan dori. Okay, selamat bercuba.